Agak teruk macam ni dah tak boleh buat apa dah. Aduhai, dengarlah ayah saya cakap tu. Cakap macam tu je. Tapi bila saya beli serum bagi dia, dia tetap nak guna juga. Biasalah orang lelaki kan segan sikit pasal skincare ni. Tapi anak perempuan dia nampak kulit ayah dia kritikal sangat dah. Tu yang dia belikan bagi suruh pakai. Tapi kan, siapa je yang tak nak kulit cantik? Ayah saya pun samalah. Mula-mula tu adalah segan sikit. Tapi lepas guna 1 hingga 2 bulan, bila kulit dah makin elok sikit je, terus suka sangat dah. Setiap hari pakai. Cuba tengok sekarang ni. Sama ke tak macam rupa orang tua awal video tu? Dah kenapa nampak macam orang muda sihat macam ni pula? Serum Seoul ni memang khas untuk kulit jeragat usia pertengahan ya makcik-makcik. Dia ni research kat Korea tau. Dulu saya beli bagi mak saya pakai, nampak okey sangat dah. Waktu tu tak tahu pula lelaki ke perempuan pun boleh guna. Sekarang dah tahu, terus beli bagi ayah pakai. Memang lain macam punya efek lebih dari jangkaan. Bagi kulit putih cerah, pudar jeragat memang terbaik. Barang Korea kan memang lain macam betul hasilnya. Korang pergilah beli bagi mak ayah korang pakai ya.